Ramai sangka jerung paling berbahaya, tapi pembunuh nombor 1 dunia sebenarnya haiwan kecil yang terbang. Nombor 1 memang tak dijangka. Nyamuk ialah haiwan paling berbahaya di dunia. Ia menyebabkan penyakit seperti malaria dan denggi, menyebabkan ratusan ribu kematian setiap tahun. Buaya air masin terkenal dengan serangan handap yang pantas dan rahang yang sangat kuat. Sekali menggigit, masa sukar menepaskan diri. Obor berkotak mempunyai racun yang boleh menyerang sistem saraf dan jantung dalam masa beberapa minit sahaja. Ular ini dianggap paling berbisa di dunia. Racunnya boleh melumpuhkan mangsa dalam masa singkat jika tidak dirawat. Walaupun nampak tenang, badan air sangat agresif dan bertanggungjawab atas banyak serangan terhadap manusia di Afrika. Jerung memang ditakuti ramai, tetapi jumlah serangan sebenarnya jauh lebih rendah berbanding haiwan lain dalam senarai ini. Singa Afrika ialah pemangsa puncak yang kuat dan pantas. Di kawasan liar, ia boleh menjadi ancaman sebenar kepada manusia. Daripada haiwan kecil seperti nyamuk hingga pemangsa besar seperti singa, bahaya boleh datang dalam pelbagai bentuk dan saiz. Jika anda suka fakta menarik seperti ini, tekan like dan subscribe sekarang. Komen haiwan mana paling menakutkan bagi anda.